Alright guys, sekarang nih kita nak pergi nih apa nama Street Sale Festa kah, kalau saya tak salah. So malam ni saya nak bawa korang jalan-jalan, sama-sama kita tengok suasana dekat sini. Okay, jom. Sekarang ni Ameng Spring tengah buat persembahan. So jom kita tengok. Let's go. Jom. Wah, base-nya meriah lah. Ramai orang lah malam ni. Wah, korang tengok. Walaupun gelap, okay? Wih, ramainya. Kenapa gelap ni guys? Gelap lah. Oh my god. Masa-masa boleh, cuma mungkin. Nah, ada bandar sini. Ini peminat-peminat Ameng Spring. Ataupun memang orang Brunei memang macam tu. Okay, thank you very much pada saudara kita. Siapa nama dia? Awangku lah kan? Brunei mesti Awangku lah. Okay, thank you pada Awang yang sudi berduit lah. Semoga menjadi kenangan antara kami dan juga kalau abang anda ambil gambar tu kan, jadi kan masuklah dalam mana-mana di IG dekat FB dekat TikTok masukkan. InsyaAllah lagi empat. Teruskan. Nak break. Okay, kita jalan-jalan dulu. Kita tengok kira-kira yang jualan ya. Benda-benda yang ikut jual. Cantik kasutnya. Wow. Dia bukan bagi can kepada penyanyi, bagi can pada orang berniaga. Kalau anda balik cepat, mesti orang berniaga nanti. Jom, kita jalan. Yang penting perniagaan. Dia berlaku sebagai pengharis dia, menyanyi untuk menarik orang datang, sebagai membeli. Tak bisa-bisa ya. Wah, Okey, kita dengar lagu pesanan buat kasih untuk anda. ramai orang. Mana kita nak lalu ni? Aku berpesan kepadamu kekasih. Wah, meriahnya hari ini, malam ni guys. Kalau orang dapat tengok, banyak vendor yang terlibat. Nah, ini bukan vendor tempatan ya. Ada yang dari luar negara juga. Dari luar negara, dari luar lawas lah, dari luar lawas. Oke, salah satunya nih, Raja Nasi Katuk Brunei. Nah, orang tengok nih, berbaris-baris menunggu giliran. Oke, nak kita mula dari mana dulu? Dari sana ataupun sana kan? Dari sini. Satu-satu ataupun kita tengoklah mana-mana booth yang terlibat dekat sini, mana-mana vendor yang terlibat dekat sini. Bro, assalamualaikum bro. Hey. Betul enggak? Oh. Oi. Oke, nanti kita akan singgah dekat sini. Nanti sebelum tu kita akan pergi ke sana dulu. Nanti baru kita singgah sini, oke? Jom. Sana kita. Oke. Oke, kalau orang tengok sekarang ni berpusu-pusu. Oke, rasanya yang dekat ni, kalau kita tengok dekat sini, memang lokal punya vendor, vendor lokal. Oke. Hai bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teruskan. Oke, kalau tengok chef taco lawas, chef taco ada Zen dekat sini. Oke, sebelah kita sini ada lagi kerupuk leko.
So ni adalah antara local vendor yang ikut sekali dekat pesta kita kali ni. Lupa lah saya pesta ni. Astaga, apalah host ni kan? Satu kecuaian kan? Ni, bakso beranak pinak. Oi, beranak pinak. Bakso beranak pinak. Ni antara local produk yang ada di Lawas. Korang tengok ni. See? Makaroni dan keju. Aduh. Jom. Okay. Kita pusing lagi. Okay, kalau dekat sini ada Korean street food. Korean street food. Nampak tak? Gimari. Apa ni guys? Saya tak pandai pronounce ni. Saya tak pandai. Tapi boleh. So, ada Korean street food juga dekat sini. Kopi ais gantung. Wow, kambing grill. Kambing grill. Kambing grill pun ada. Jom. Kita teruskan. Kalau sini kita ada tengok. Bro. Malik Burger Lawas. Malik Burger Lawas. Ardam dan donat Lawas. Ini pun local produk juga. See? So, next time, korang yang datang pergi Lawas, korang dah tahu dah mana korang nak tuju. Inilah gambaran pesta ataupun keramaian dekat Lawas ini. Lebih-lebih lagi malam ni ada Amazing Spring datang. Okey. Ini pun antara local produk juga. Al-Fatih ni, jus mangga. Yang ni saya recommend sangat sebab kalau korang tengok bukan hanya nama pada mangga tau. Memang dia letak mangga dalam dia punya jus. Okey. Sushi omelote. Sushi omelote. Betul tak tu? Rasa Jepun, jiwa Melayu. Rasa Jepun, jiwa Melayu. Orang main-main. So yang ni juga adalah local produk Lawas, okey? Ni local produk Lawas. So, kalau saya tak salah, ni the one and only sushi Lawas. Okey. Hai. Adik. Tengok, bukan sushi je, dia ada buah. Sushi habis dah katanya. Okey. Mana lagi? Yang ni Noriman. Bro. Jadi. Okay. Sebenarnya ramai lagi di hujung sana. Ada bandel, ada jual baju, aksesori handphone, gadget, okey. Nasi kukus ayam berempah. Okey. Mana lagi? Syukur juga cuaca malam ni mengizinkan sangat kita jalan-jalan, bawa viewer kita untuk melihat kemeriahan malam ni. Spot up bites. See? Jagung cheese tarik. Oden tom yum takdi. Dengan ini sahabat dan bapak, mari kita menampilkan kembali Mijang Brunei dan Mawani, dipersilakan. Mijang? Oh, bukan Mijang B tu. Terima kasih MC.
Alright, Mumtaz sambil Kitchen. tadi pergi dulu. Okey. Kami untuk beras sebutan. Kita pun sampai di hujung ni dah. So, personally, banyak juga vendor yang saya baru pernah tengok, join. Pada masa yang sama, saya pun jenis yang jarang berjalan juga. Jarang tengok majlis-majlis macam ni. Kadang-kadang tu tak ada kesempatan nak tengok sebenarnya. Kadang-kadang saya di luar kawasan. Tapi once saya dah datang macam ni, ni baru saya berpeluang nak melihat sendiri vendor-vendor yang terlibat. Okay. Korang nampak belakang saya memang ramai. Ramai. Okay. Pisang hijau kita ni. Pisang hijau kita ni. Menarik. Pisang. Mungkin yang punya apa ni? Menunya berasaskan pisang. Okay. So, macam yang saya janjikan tadi, kita nak pergi vendor Raja Nasi Katuk Brunei. Alright, kita nak pergi vendor Raja Nasi Katuk Brunei. Takoyaki ada. Jangan lupa musim pesta macam ni, ada keramaian macam ni, jangan lupa anak-anak korang. Jangan lupa anak-anak korang, jangan tercicir. Jangan sampai tercicir. Maklumlah musim macam ni kan, kadang-kadang kita leka tengok jualan. Kita kadang-kadang kalau macam saya bersembang kawan-kawan, tu yang kepit macam. Lagu kita nanti tersalah, terbawa anak orang. Woi, ramai tau. Makanan kering pun ada. Makanan kering pun ada. Okay guys, korang tak letih. Berpeluh tak jalan dengan saya? Ada yang bawa anak kesian. Okay. Dan Khalish, bomboloni, donut and sweet dessert. Budak burger. Orang lawas boleh tak yang menonton video ni komen-komen orang. Saya percaya dalam ni ada juga orang Brunei, orang Sepitang. Sepitang dekat Sabah. Alright. Sepitang dekat Sabah. Alright. Apa? Awon selusur payah pang ano dah. Okey, macam yang saya dah janji tadi. So kita nak bawa korang pergi ni, vendor Raja Nasi Katuk Brunei. So dekat Raja Nasi Katuk Brunei ni, korang bukan saja dapat berpeluang untuk mencuba variasi nasi katuk. Di sini juga macam-macam dia punya sambal yang dia bagi, okey. Yang korang boleh pilih lah maksud saya. And then setiap ada pesta, mereka akan sentiasa ikut dan korang berpeluang jumpa di mana-mana saja. Terutamanya di Sarawak, Brunei, Limbang, Lawas. Ni antara vendor yang sangat aktif. And then kalau korang tengok, korang kena beratur untuk korang membeli. That's why kalau korang nampak je Raja Nasi Katuk, ikut plan masa korang awal-awal. Alright? Okay. So, sekarang ni saya akan stop video dekat sini. Saya mungkin akan sambung lagi video di sebelah sana nanti, insyaAllah. Tapi buat masa sekarang, video akan berhenti dekat sini. So, you guys yang menonton, jangan lupa untuk like the video kita. Drop korang punya komen, ada tak korang ikut street festa ni? Street sale festa? Something like that lah, okay?
So you guys jangan lupa subscribe and jangan lupa untuk like, okay? Okay, now anak-anak nak membeli katanya. Mana? Jagung mana? Jagung mana? Oh, yang ni. Okay. Alah, betul. Mana jagung? Oh, jagung. Alright. Siapa minta jagung? Oh, dorang 3. Alright. Macam-macam ada buah, biar bagus. Kidus nak cuba ni. Jagung. Jagung manis. Apa dorang pilih? Planta, semua planta. Alright. Sekali-sekala. Dorang ni sekali-sekala ni guys. Sekali-sekala. Tak selalu. Boboy, panas tu. Jagung manis. Masih ramai. Guys, jagung manis. Okay. Jagung manis. Belum. Kemana lagi? Ada lagi? Mau coba mana yang? Entah. Coba ke sana kah? Sana. Jom pergi sana dulu. Jom. Okay, saya nak bawa korang pergi sana lagi. Kita tengok. At least korang dapat tengok. Oi, kalau lawas dia punya pesta memang macam ni. Kalau lawas dia punya pesta memang macam ni. I mean keramaian dia lah. Keramaian dia memang akan ramai macam ni. Sebab apa? Sebab jarang. Jarang. Kalau korang tengok dekat sini, korang akan nampak booth jualan macam ni lah. Jual beg, ada yang print gambar juga, barang-barang mainan. Kalau saya masih ingat lagi, kalau saya nak kongsi, dulu mereka ni, kalau keramaian macam ni, memang tengok memang mainan, gadget. Okay, saya suka nak berkongsi, Converse lah. Saya suka nak berkongsi, kalau masa pesta macam ni, peluang korang nak tukar, especially tempered glass. Kalau saya pilih time pesta macam ni untuk tukar tempered glass. Sebab apa? Bukan saja banyak pilihan, and pilihan yang ada tu murah. Mampu pilih. Okay. Yang ni saya nak tukar tempered glass. Okay, tempered glass untuk iPhone 11 ni. Ada tempered glass yang ni? iPhone 11 ada? Ada? Ada. Berapa satu? 20. Yang okay. Macam-macam jualan dekat sini. Dari mana ni bang? Dari Sabah. Kan dari Sabah. So pesta macam ni, keramaian macam ni, dia banyak membantu bukan saja peniaga tempatan kita, tapi peniaga dari Sabah, negeri jiran kita. Berapa hari sini? Hari. Besok masih lagi lah. Besok lah. Besok lah hari Minggu. Tengok. Banyak pilihan. Okay? Thank you. Okay. Okay, jom. Okay, yang ni mainan ada, barang handphone pun ada. Okay. Kalau korang tengok sini, yang ni kasut. Ada tak peminat kasut bundle dekat sini? Kalau macam saya memang peminat kasut bundle. Saya memang peminat barang bundle. Baru ni. Oh, besar. Tak muat.
Yang UA yang. UA. Banyak pilihan. Jom kita tengok sebelah sana. Ay, makan nih. Dapat kita lagu romantis. Kakak mana? Bagaimana harus kita Tengok MX. Berapa lah nih? Tak payahlah gambar. Gambar kejap lagi. Sketches. Oh, jajan. Oh, okey. Korang tengok. Kasut bundle. Kasut bundle. Memang ada. Nasib kau besar. Bukan size saya. Oke, jom. Kita jalan lagi. Kita jalan lagi. Apa? Capybara. Ini peminat capybara. Oh, nah. Yes, aksesori. Aksesori. Dulu saya suka coklat, sekarang makin doyang. Oh, okey. Bagus. Okey, sah. Relax. Bawa relax. Bawa tenang. Ni baju-baju dekat sini. Ambil duit. Kucing. Okay. Apa tu? Agaklah dia. Okay. Semoga panjang umur, murah rezeki dan berjaya selalu ya. Santai. Merah. Jarang. Kami dua tu ada baju merah, guys. Dia ada baju merah. Kan banyak pilihan bundle dari dekat sini. Tu yang best. Kalau ada bundle, kalau ada peniaga yang dari luar lawas yang ikut, jadi pilihan tu jadi banyak tu. Pilihan jadi banyak. Perfume pun ada. Ni baju-baju. Banyak lagi sampai ke hujung sini. Betul tak saya cakap? Tempat kelas biasa RM10. So korang tak perlu takut nak beli macam alah bajet aku tak cukup. Bajet aku berapa-berapa aja. Bajetku berapa-berapa aja. Memang banyak pilihan. Lepas tu memang jarang. Pesta macam ni jarang. Boleh dikatakan jarang. So senanglah korang nak atur masa korang nak datang sini kan. Senang sebenarnya. Cake pun ada juga. Best lah. Si mata dekat sini. Cantik oh. Dari mana? Dari Kundasang. Ada orang dari Kundasang, guys. Tengok. Jauh-jauh dari Kundasang datang ke Lawas. Steady. Thank you. Bunga. Klip kan ni? Klip rambut kan? Ni dah sampai hujung dah. Best kan? Banyak kan? Ni dekat sini. Sampai dah kita di hujung sini. Space best. Dia banyak pilihan. Sesuai untuk kanak-kanak. Sesuai untuk semua peringkat umur lah. Kalau kita datang sini. Okay? Apa? Semua barang mainan. Hidup kah? Coba panggil lah. Mana tahu hidup. Apa aja mah. Okay. So guys, korang yang menonton, terima kasih. Jangan sajakan. Jangan lupa like. Yang belum subscribe. Belum follow. Follow saya dekat FB, TikTok dengan YouTube kita.
sebagai tanda sokongan korang. Alright. So jumpa lagi di video yang lain. Bye bye.